Kereta ni BMW 320i kena titik dengan kereta ni. Proton S70 sekarang dah keluar model yang baru. Enjin dia 4 silinder. Sebelum ni 3 silinder. Bunyi macam lori. Enjin yang baru ni horsepower 181. Lebih kurang BMW 320i. Katanya itu yang ramai adik-adik ni tiba-tiba nak beli S70 pula. Tapi sebelum nak beli tu, berapa income yang selesa kalau nak beli sebuah S70 yang baru? Jom abang tolong breakdown. Model baru yang paling flagship, harga sekarang RM89,800. Deposit 10%, RM8,980. Road tax 90. Insurans RM2,615. Total upfront yang kena ready untuk sebuah S70 yang baru ni adalah RM11,685. Installment kita kira untuk 9 tahun. Sebulan RM925. Kalau setahun pula RM11,100. Untuk peminat kucing nak cari baju Melayu yang cantik macam saya pakai ni, ini warna emerald green. Boleh tengok dekat Majestic. Untuk S70 yang boleh lawan BMW ni, kita breakdown pula dia punya yearly expenses. Insurans RM2,615. Road tax RM90. Untuk servis boleh bajetkan RM800. Wear and tear pun RM800 ke RM1,000. Total up yearly expenses untuk sebuah S70 ni adalah RM4,305. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment, maka dapatlah RM15,405. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,284. Berapa income yang selesa nak pakai S70? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM4,280. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM6,420. Walaupun kereta di horsepower lebih kurang dengan kereta 320i tu, janganlah compare antara Proton dan juga BMW. Jauh beza tu, dik. Yang penting income yang layak tak semestinya selesa. Selesa tak semestinya mampu. Mampu tak semestinya perlu. Perlu tak semestinya kena compare Proton dengan BMW.